Saya sekarang bersama dengan Tebuan Peladang Negeri Perak dan di sini ada penternakan lembu. Di belakang kita ini lebih kurang 600 ekor. Sekarang ini pengeluaran daging lembu tempatan di sekitar 20%. Kita yakin dengan usaha seperti ini kita akan pentingkatkan. Walaupun daging import itu banyak, tetapi bila orang nak buat kenduri kenara dan sebagainya, dia lebih suka lembu tempatan. Oleh itu kita harap ternakan tempatan ini dapat diperbanyakkan lagi, dan PPN negeri memang ada upaya untuk melebarkan, untuk memperbanyakkan ternakan seperti ini, dan kita harap SSR daging kita akan tercapai 25% menjelang tahun 2030, dan saya yakin boleh, insya-Allah. Terima kasih khasnya kepada PPN negeri Perak yang begitu gigih berusaha dengan kerjasama semua pihak, sama ada agensi federal atau negeri untuk bersama-sama.